Okay, hari ni kita nak update sikit berkenaan kereta 204. Biasanya kereta 204 datang kita kalau case misfire ada 3 je sebab. Sama ada coil plug, spark plug ataupun ECU dia burn. Tapi macam case kereta ni dia limited sikit. Sebab bila kita godek kita tanya owner semua, owner kata kereta dia dah pernah remake. Jadi kita buat troubleshoot, kokot dia akan keluar high pressure pump lah. Kita pun dah cuba ganti 2 biji high pressure pump, still lagi sama masalah dia. Bila dia nak speed je, power akan jadi cut. Jadi bila kita dah godek semua, masalah datang daripada engine ECU. Jadi sekarang ni kita dah tukar yang ni, yang second hand punya. Ada warranty lah bila pakai second hand punya. Dia ada pilihan lah, sama ada nak repair, tukar second hand ataupun tukar yang baru. Kat sini ada pilihan lah. Jangan takut, poket mesti tak koyak punya. Sebab kita bagi pilihan dan kita advise yang mana lagi terbaik. Macam mana ni, kita pakai je yang second hand, ada warranty kita boleh bagi. Sekarang kereta pun dah selesai masalah dia. Problem pun dah selesai. Sekarang ni kita nak lepas kereta kepada owner lah. Jadi kalau korang ada masalah kereta pelik-pelik, kita pun ada buat juga troubleshooting, kita ada buat juga servis, maintenance pun semua lah. Jadi kat mana nak cari kita? Contact link kat bawah, okay? Muncul.